Okey, yang ni kita nak tengok komponen e-brake Honda. Ni bahagian ni Honda Civic Ketam. Yang ni dia punya caliper. Yang ni dia punya motor. Lepas tu yang ni yang e-brake tu ni, yang menggerakkan e-brake. Yang ni. Yang ni original dia dah makan lah. Dah makan, dah tumbing. Lepas tu yang ni yang repair kit. Yang ni nama dia Civic CEA Rear Caliper Piston with Bolt. Yang ni lah, yang ni untuk e-brake kan ni. Yang dia bagi sekali yang piston, yang ni original. Dan yang ni adalah repair kit yang dia bagi. Diameter apa semua sama, tak ada masalah, okey je. Cumanya color je lah. Yang ni color chrome, original color hitam. Yang ni yang asal je lah. Dalam dia ada spring, ada ball bearing kecil-kecil macam ni. Yang ni kita review dalam dia macam mana. Yang ni lah yang ada kat dalam. Dia ada spring, ball bearing, spring, ball bearing, spring, ball bearing, sampailah habis brake ni. Yang ni kena hati-hati lah. Kalau nak servis tu jangan, kalau keras jangan dipaksa, nanti dia akan jadi macam ni. Nampak dia dah ada tumbing. Dah macam ball bearing pun ada yang dah pecah. Yang ni yang kita collect yang elok. Ada yang dah terbelah dua apa semua tu lah. Yang ni caliper dia. Nanti kita akan pasang, tengok macam mana.